guys, hari ni aku nak main Rivals balik sebab dah lama tak main. So jom kita lawan budak ni. Dia level lagi tinggi daripada aku pun dia takut. Yeay, aku dapat skin baru. Kenapa dia pakai pensel? Allah, pasal tu RPG weh. Pasal tu RPG. Pensel tu RPG weh. Dia spammer. Tak apa, spammer tak akan menang. Tak apa, only for first round. Only for first round. Tak apa, dia pakai RPG pensel je pun aku tak kisah. Kerja aku kena lari je. Tak cuba. Boleh double jump guys. Sekejap bila pula RPG boleh double jump. Aku confirm lah budak ni main hack. Mantap. Tengok, aku dah kata dah. Spammer tak akan menang. Mantap. Aku kesejukan. Emot. Kenapalah aku pakai third person? Aku nak test third person bagus ke? Mantap. Okey lah, mantap kan. First person adalah view yang paling bagus kalau aku nak main dia tembak-tembak. Oi, banyak ni skin RPG dia. Confuse spammer. Oh, dia tak boleh tu pantul balik kalau anjing. Ni kau tak nak main. Allah. Dia pergi main baling-baling. Sniper ni bawa tak dekat sniper lari dulu. Dia bujak kan. Sniper ke tu? Oh, ya. Cing. Oi. Menang 4-2. Emot pakai ni je. Emot pakai tu sebenarnya bagus guys. Hati-hati. Yes, mantap. Menang. Satu streak. Jom, 2 lawan 2. Cepat man. Loh. Aku nak 1v1. Siapa nak 1v1? Siapa nak 1v1? Tak apa. Aku akan carry whole team Aku carry team.
Macam biasa. Dia tak tahu pun apa weapon yang aku tengah pakai. Mantap. Laju. Siapa pun member mantap. Tengok spammer takkan menang. Lawan aku pro player. Walaupun aku level 65 tak sampai 100 pun. Relax. Cak. Tuh, mantap. Hei. Cepatlah, no. Beban betul. Mantap. Alah. Tak apa. No, aku tak suka pakai RPG. Orang noob je pakai RPG guys. Ingat kata-kata aku. Orang noob je pakai RPG. Reload dia lambat. Mantap. Reload dia lambat. Tengok aku boleh buat apa-apa clutch pakai apa-apa weapon. Oh. Dia kena pakai sniper. Jaga jarak. Mantap. Kena. Sebenarnya revolver dia secondary weapon yang paling bagus dalam game. Kalau kau tak percaya tengok apa tu tak dekat itu. Mantap. Headshot. Mantap. Sejuk weh. Bagi aku nombor 1. Mantap. Dia kata dia Rivals Pro. Padahal kau tengok berapa kali aku kalahkan dia. Okay, mantap. Menang. Aku nak tukar tu lah. Sekejap. Bukan. Letak bawah. Oh, bukan. Shotgun aku. Aku boleh beli apa ya? Nak beli gunblade. Uzi. Aku nak beli knife lah. Sebab aku tengok ramai orang yang pakai knife. Aku nak tengok biasa nak ke knife ni. Biasa je.
Siapa nak 1v1? 2 lawan 1. Mantap. Ada orang pro akhirnya. Mantap. Kalau macam ni bantai 5-0 boleh ni. Pakai shotgun, daggers, knife. Grenade. Best sangat ke knife ni? Tak. First kill. Ui. Orang ni pun pakai knife. Kita gang knife. Wish. Nak tengok dulu. Dia pun dia dikira sebagai knife sebenarnya. Cuma baling-baling je lah. Mantap, ada orang guna sniper. Dah mati. Oh, mantap. Oh, kalau cocok ni dia terus mati. Wih, bagus. Oh, dia pakai satchel. No. Kenapa dia pakai satchel? Yalah, aku rasa sampai situ je video kali ni. So jangan lupa untuk like, subscribe macam biasa. Bye bye.